Kisah Doku Tama berkelah. Saksikanlah. Kalau anda gembira, tepuk tangan. Yeay, yeay. Kalau anda gembira, tepuk tangan. Yeay, yeay. Kami makan dulu ya. Cikgu Makaino, kalau pelajar Doku Tama berkelah macam ni hari-hari memang seronok, betul kan? Yang tu dah tentulah seronok. Saya rasa kalau nak belajar, kenalah ada aktiviti yang menyeronokkan. Kanan setuju dengan tu, cikgu. Kiri pun setuju juga, cikgu. Bukan macam itulah maksudnya. Cikgu rasa daripada berkelah hari-hari, berkelah sesekali macam ni memang lebih menyeronokkan, kan? Saya rasa kalau belajar sesekali lagi menyeronokkan, cikgu. Kanan setuju dengan tu. Kiri pun sama juga, cikgu. Kemudian masa yang selebihnya, berkelah lah. Yahoo! Hari sukan. Senyum! Persembahan. Gembira! Hari ini kami rasa nak jadi pelajar-pelajar kat sekolah macam tu, Cikgu Makaino. Kamu semua ni ada keinginan nak belajar teknik ninja yang betul ke? Macam tu ke? Sesekali berkelah lagi lebih menyeronokkannya. Tunggu. Tunggu dulu. Nasi kepal saya. Nanti kejap. Tunggu. Jangan nak curi tulang. Memanjat bukit ni bukan permainan. Pastikan langkah kamu betul dan naik dengan cepat. Faham tak? Kalau tak bersungguh-sungguh, kamu boleh tercedera. Baik. Kiri baru. Jangan berlengah-lengah. Tak ada duit emas yang akan jatuh. Baik. Tahun 1 kelas Hakumi lah. Mereka belajar dengan bersungguh-sungguh tu. Tapi kami Doku Tama kat sekolah ninja Doku Taki ni. Nenek si bongkok 3, siang mengantuk, malam berjaga. Boleh bermain dengan seronok pula. Kalau macam ni, makin besarlah bezanya dengan ninja muda. Awak ni Ibu Ki kan? Cembe lah. Dah agak memang Ibu Ki. Nasi kepal tu saya punya lah. Betul ke ni? Baiklah, saya pulangkan. Nah. Maaflah ya. Hari ni Doku Tama datang untuk berkelah kat sini ke? Tak adalah. Kami Doku Tama mana ada masa untuk bermain-main. Lepas ni, kami semua ada beberapa latihan yang agak istimewa tau. Tapi kat sana tu bukan ke Cikgu Makaino tengah main nenek-nenek si bongkok 3? Orang yang lurus bendul ni memang banyak menyusahkan betul. Lurus bendul? Yang itu bukannya bermain-main. Mereka tengah berlatih meneka siapa di belakang tanpa pusing ke belakang. Itulah salah satu latihan yang istimewa kami hari ni. Habis, awak ni tengah ponteng latihan memanjat bukit ke? Saya bukan tengah ponteng lah. Masa saya panjat bukit tadi, angin bawa bau ikan sama masin. Jadi saya datanglah cari. Apa? Awak tahu ke kat dalam nasi kepal ni ada ikan salmon masin? Kalau 5 jeruk pun saya boleh tahulah. 5 jeruk mana dari negeri timur dan 5 jeruk mana dari negeri barat. Saya ingatkan dia ni paling tak pandai dalam teknik ninja kat sekolah ninja tu. Walaupun mukanya comel, rupanya dia ada kelebihan juga. Ibu Ki kenapa ni? Tak ada apa-apa. Nah, saya bagi awak nasi kepal ni. Betul ke? Ye. Saya pergi dulu. Buangkan kotoran pada nasi kepal tu sebelum makan tau. Terima kasih ya. Cikgu Makaino Koji. Oi, Ibu Ki. Dapat kutip nasi kepal kamu? Yang lebih penting, ni bukan masa untuk kita bermain. Apa? Bukan masa untuk kita bermain? Baiklah, mari tidur tengah hari. Selamat malam ya. Bukan masa untuk tidur jugalah, cikgu. Apa ni, Buki? Kenapa tiba-tiba kamu nak marah je ni? Tahun 1 kelas Hakumi sekolah ninja tengah berlatih latihan istimewa memanjat bukit kat belakang ni sekarang. Betul ke ni? Jadi maknanya semasa kita tengah main-main tadi, Ninja muda tengah berlatih latihan istimewa ya. Mereka semua tu memang lawan kita yang hebat. Kalau terus macam ni, makin banyaklah bezanya ninja muda dengan kita.
Tapi tadi kamu juga yang cakap hari-hari berkelah tu menyeronokkan kan Ibu K? Yang tadi tu tadi. Sekarang ni sekarang. Cikgu Makaino, kami tak boleh bergila dengan tenang bila dengan ninja muda tengah berlatih latihan istimewa, cikgu. Ya, saya setuju tu, cikgu. Tak boleh jadi ni, cikgu. Kami pun nak latihan istimewa. Kak, kamu semua, akhirnya kamu dah tunjukkan semangat untuk belajar. Cikgu rasa sangat gembira. Baiklah, mari mulakan latihan istimewa sekolah ninja sekarang juga. Baik. Dok Utama, jom berlatih. Jom. Apa dia? Sekolah ninja Duku Take pun ada kat sini juga? Ya, Ibu Ki cakap mereka tengah berlatih latihan istimewa. Apa dia? Latihan istimewa? Cikgu! Saya terdengar suara seseorang dari lubang Dila, Cikgu Yamada. Lubang tu memang bersambung kat ke belakang bukit. Mungkin itu suara sekolah ninja Duku Take yang sedang berlatih. Boleh saya jenguk ke belakang bukit tak, Cikgu? Boleh, tapi hati-hati tau. Baik! Semangatlah sikit. Naikkan semangat tu. Kalau lambat macam ni, kamu takkan menang pada ninja muda. Ya! Dok Utama, berlatih. Ya! Kamu nak kalahkan sekolah ninja ke tak? Mestilah nak. Mereka akan kalah dengan Duku Take nanti. Oh! Cikgu kacak kan? Oh! Kamu dah terkena dengan cikgu. Cikgu kacak kan? Cikgu! Doku Tama tengah berlatih memanjat bukit sekarang ni. Nampaknya Doku Tama pun berusaha tak nak kalah pada ninja muda juga tu. Kamu semua, janganlah kalah pada Duku Tama ya. Baik! Ninja muda, berlawan. Yeah! Buat apa kita nak bersungguh-sungguh sangat? Bukannya kita akan dapat duit emas pun. Dok Utama semua. Berusahalah. Panjat bukit macam ni macam ada harta karun ke atas pun jatuh, faham? Harta karun! Ha? Harta karun! Kirimaru ni, dengar perkataan harta karun aja, dia mulalah bersemangat.